Assalamualaikum, selamat datang ke my channel Activity Kudin and Family. Okey, untuk aktiviti kali ni kita nak camp and ride. Kita camping dekat Aziz Campsite dekat Gopeng, Kampar, Perak. Waktu ni kita tengah kumpul dekat hentian Kuantan. Kita tunggu geng-geng versus semua ni untuk ke Gopeng, Perak. Okey, sebelum pergi ke Gopeng kita akan bermalam dulu di Shah Alam untuk sekali dengan geng-geng versus satu Malaysia berkumpul di Shah Alam Glamoury ke kawasan tu lah. Okey, ni perjalanan kita pergi ke Shah Alam dengan geng-geng Kuantan. Kita isi minyak dulu dekat Sungai Dua Sungai Dua Petronas. Waktu ni sebelum masuk hotel kita singgah dulu dekat kawasan ni makan nasi nasi kandar, nasi ayam Hainan, food court dekat kawasan ni. Kawasan Glamoury ni. Kita makan dulu, lepas tu kita masuk ke hotel lah. Sampai di sana kita rehat dulu untuk pergerakan pagi esok. Itu dia, sudah sampai. Satu. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua kot. Semalam tidur dekat Hotel SMC. Kita bermalam sini, lepas tu kita akan pergi ke tempat overseas. Kita akan gerak ke tempat Selera Nata. Kemas-kemas pagi ni kita gerak sana Zaz. Okey, masa ni kita dah sampai dekat Glamoury punya tempat Selera Net. Masa ni kita kena daftar dulu dekat kedai ni. Lepas tu ambil dia punya goodies baju-baju yang disediakan oleh pihak Kawasaki. Lepas tu kita sarapan dulu. Kita taklimat dulu. Lepas tu kita gerak ke Aziz Campsite. Sebelum ke Aziz kita akan pergi ke Jabatan Bagan Datuk. Dan kita pergi ke Menara Condong dekat sana. Taklimat sebelum bergerak ke campsite Aziz Campsite. Dekat Petronas Sungai Besar, Selangor besar. Okey, jam pukul 12.30 dekat Menara Condong, Perak. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Aziz Campsite dekat Gopeng, Kampar, Perak. Selepas sampai tu kita kemas-kemas untuk pasang kemah, untuk set up kemah semua.
briefing untuk main paintball. Tak lagi main paintball, tengah briefing jap. Kemah hari ni saya guna Natural ni untuk two purpose 3. Video. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ke-3 dari saya. Hari kedua untuk overseas. Sekarang pukul 7 pagi. Kita tengok suasana sungai. Semalam ada hujan sikit-sikit. Banyak, sikit-sikit. Okey, pagi ni dah kering sikit. Tapi tengok atas okey kot. Hai, juga hai. Belah sana belah pantai timur sini. Sana belah pantai timur sana. Pantai timur utara. Kita nak tunjuk sungai. Ni sungai tempat Aziz Campsite. Dia punya ada bangku sikit. Oh, bewak tu. Apa tu? Besar bewak. Nampak tak? Tu. Akan bewak pula. Buat tu. Tengah video ni. Ada seberang ni. Untuk sungai ni belah tengah ke sana tu dalam dia punya dalam dia punya arus laju. Kawasan ni sungai dia arus laju. Untuk kanak-kanak kena main kawasan tepi ni sahaja. Tidak digalakkan main ke sana, takut hanyut ke sana ke bawah ni. Arus dia agak laju. Tak tahu mungkin air hujan ataupun memang sini macam ni. Tapi semalam tu mandi arus laju lah ke sana. Dia punya dalam paras-paras peha lutut. Lingkup batu-batu lah. Bawah ni semua batu-batu macam ni. Dari arah sungai ni adalah tapak dia lah. Tapak camping kita memang pasang dekat atas bukit sana. Maksudnya kalau ada apa-apa air naik, kita terus pindah naik atas je lah. Mungkin kalau cuaca baik, panas apa semua, dia bagi pasal kemah dekat sini lah. Kalau untuk personal datang ke waktu baik mungkin boleh. Tapi sekarang musim yang tak tentu, musim hujung, jadi dia orang pergi atas sana. Ni bekas tapak dia orang kemah ni. Waktu kering, waktu cuaca tu okey lah. Kat sini ada kebun. Semalam owner bawa durian free. Makan je. Sekarang musim durian dah, dengan rambutan. Ni rambutan dekat pokok. Kita ambil rambutan. Ni rambutan ni. Rambutan. Tak masak lagi. Tak boleh ambil. Orang Belanda masak. Kita ambil belah ni.
Begini dah lah dalam kemah Kecoa ni. Depan sana tu sungai. Kita pagi ni kita relax dulu, sarap sekejap lagi. Okey. Semua dah kemas-kemas kemah. Kita dah nak balik. Lepas ni kena bawa orang rumah. Lepas ni kena bawa orang rumah lah macam ni. Okey, semua dah kemas kemah apa semua. Lepas ni kita nak gerak ke Kuantan lah. Kita balik terus ke Kuantan. Singgah dekat Sungai, kita makan nasi bambu.